Mahatma Gandhi adalah watak toleransi, watak yang merangkul pelbagai etnik dan agama untuk bina sebuah negara yang duduk sama. Tapi bila dalam ahli keluarga dia ada anak perempuan kawan baik dia, Nehru tu, nak kahwin dengan lelaki Muslim. So dia pujuk dengan semua daya dan upaya dia, jangan tinggalkan agama ni, jangan kahwin dengan dia. Maksudnya dia tolerant untuk boleh hidup dengan orang lain. Yes, betul. Tapi bab agama sendiri tergadai tu, dia tak boleh nak terima benda tu. So antara lain Buya Hamka nak kata, bila orang lain tolerant nak pertahankan agama dia, kita still panggil dia jiwa besar tolerant. Tapi bila Muslim buat macam tu, pada framing zaman penjajahan ni, kalau Muslim buat macam tu, dia ekstrim. Ekstrim, yes. Dan dalam konteks kisah ni juga ada kisah bagaimana penjajah masuk bawa agama asing ke Ambon, ke beberapa bahagian di Indonesia. Hamka kata, kita setuju agama ni tiada paksaan masuk, tapi jangan dalam mana-mana bahagian singgung agama kami. Kalau kau singgung agama kami sanggup mati untuk mempertahankan kedudukan agama kami. Itu ghirah untuk mempertahankan agama. So Buya Hamka nak kata apa? Orang agama lain pun ada rasa ghirah, tersinggung kalau agama mereka terusik. Mana pergi ghirah orang Islam? Dalam konteks saya ni, mana pergi ghirah kita melihat wanita-wanita kita dilanyak di Gaza, di Sudan? Mana pergi ghirah? Book Surgeon ke arah pembacaan kritis, bukan sekadar membaca dan menelan hujah tanpa penelitian.